Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video ini saya ingin berkongsi tentang hikmah dalam dakwah untuk keluarga, iaitu salah satu pendekatan penting dalam metodologi dakwah yang sering dipandang ringan tetapi sangat besar kesannya. Keluarga merupakan golongan yang paling hampir dengan kita. Namun dalam masa yang sama, merekalah juga golongan yang paling mencabar untuk didakwahkan. Hal ini kerana hubungan kekeluargaan melibatkan emosi, perasaan dan pengalaman hidup yang panjang. Oleh itu, dakwah kepada keluarga tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Sebaliknya memerlukan kebijaksanaan dan kesabaran. Hikmah dalam dakwah bermaksud menyampaikan kebenaran dengan cara yang sesuai dan beradab. Ia bukan sekadar apa yang disampaikan tetapi bagaimana mesej itu disampaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dakwah dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Dalam konteks keluarga, pendekatan berhikmah amat penting. Teguran yang kasar atau bersifat menghukum boleh menyebabkan mesej dakwah ditolak walaupun kebenaran itu jelas. Contohnya, apabila ingin mengajak ahli keluarga menunaikan solat, pendekatan yang lebih berhikmah ialah dengan mengajak secara bersama, memberi peringatan secara lembut dan menunjukkan contoh melalui perbuatan. Selain itu, dakwah dalam keluarga juga boleh dilakukan melalui teladan yang baik, akhlak yang terpuji, kesabaran serta konsistensi dalam amalan agama merupakan bentuk dakwah yang paling berkesan. Kadangkala, perubahan sikap seseorang lebih mudah diterima berbanding nasihat yang panjang. Dalam berdakwah kepada keluarga, terdapat beberapa etika yang perlu dijaga. Antaranya ialah menjaga nada suara, tidak merendahkan atau menghina, memberi ruang dan masa untuk perubahan, serta sentiasa mendoakan kebaikan buat ahli keluarga. Perlu difahami bahawa hidayah adalah milik Allah dan tugas kita hanyalah menyampaikan dengan sebaik mungkin. Sebagai kesimpulan, hikmah dalam dakwah untuk keluarga merupakan kunci utama dalam memastikan mesej kebaikan dapat diterima dengan baik. Dakwah yang disampaikan dengan kasih sayang dan kesabaran bukan sahaja mampu menyentuh hati, malah dapat mewujudkan suasana harmoni dalam keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.